Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Karim Faizul Rasmi. Hari ini saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang ayat majmuk. Ayat majmuk terbagi kepada tiga, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk rancangan, ayat majmuk campuran. Ayat majmuk gabungan dibicarakan kepada dua, iaitu ayat majmuk gabungan berurutan, ayat majmuk gabungan pertentangan. Ayat majmuk rancangan terbagi kepada tiga, iaitu ayat majmuk rancangan reflektif, ayat majmuk rancangan komplement, ayat majmuk rancangan keterangan. Ayat majmuk campuran satu dia. Bagi ayat majmuk berurutan bermaksud iaitu gabungan dua ayat yang setara dengan menggunakan kata hubung seperti dan, atau, lalu, sambil, malahan, kemudian, serta dan sebagainya. Contoh ayat ialah Aina memasuk rumah. Ayat pertama, ayat kedua ialah Aina mendengar radio. Dan ayat majmuknya jika letakkan kata hubung ialah Aina memasuk rumah sambil mendengar radio. Bagi pertentangan adalah gabungan dua ayat yang setara dengan menggunakan kata hubung pertentangan seperti manakala, tetapi, namun, kecuali dan sebagainya. Ayat pertama adalah Ahmad telah belajar bersungguh-sungguh. Yang kedua, keputusan pemeriksaannya tidak cemerlang. Boleh disambungkan dengan kata hubung pertentangan menjadi Ahmad telah belajar bersungguh-sungguh tetapi keputusan pemeriksaannya tidak cemerlang. Bagi ayat majmuk perancangan relatif, gabungan dua ayat yang tidak setara iaitu dipancangkan dengan kata hubung yang. Contoh yang pertama, Rania memakai baju itu. Yang kedua, baju itu berwarna merah. Jadi majmuk relatif, Rania memakai baju yang berwarna merah itu. Bagi komplement pula, gabungan dua ayat yang tidak setara yang dipancangkan menggunakan kata hubung bahawa atau untuk. Contoh yang pertama, Raizal mendahulu. Yang kedua, kereta itu miliknya. Majmuk komplement, Raizal mendakwa bahawa kereta itu miliknya. Keterangan, gabungan dua ayat yang tidak setara yang dipancangkan dengan menggunakan kata hubung keterangan kerana, jika, sejak, demi, ibarat, agar dan sebagainya. Yang pertama adalah analisis bahasa Melayu, membantu guru mengetahui kefahaman pelajar. Yang kedua, guru dapat merancang proses pengajaran. Boleh disambungkan ayat majmuk komplement menjadi analisis bahasa Melayu, membantu guru mengetahui kefahaman pelajar agar dapat merancang proses pengajaran. Ayat majmuk campuran, ayat majmuk ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat majmuk. Contoh, Kelas tak bebas, Raizal mendakwa. Kelas bebas satu, kereta itu miliknya. Kelas bebas dua, kereta itu telah dicuri. Kelas bebas tiga, dia bercuti ke luar negara. Boleh digabungkan tempat ayat ini adalah menjadi Raizal mendakwa bahawa kereta itu miliknya dan telah dicuri sewaktu dia bercuti ke luar negara.